tong sampah ni dia ada tempat pijak bawah. Pijak. Kita pijak macam tu dia akan terbuka. Lepas tu bila korang masuk pintu dia, pastikan korang kunci ni, korang tolak penuh ni. Kalau tak nanti orang boleh buka. Kalau korang tak kunci, lampu dia gelap sikit. Tapi kalau korang kunci, lampu dia jadi cerah. Aku dulu pernah terbuka pintu, ada orang kat dalam tapi dia tak kunci. Lepas tu dia duduk gelap-gelap. Dia pergi video. Naik lampu semua 11 jam lebih ke 12 jam nak buka kasut. Baru tahu sebenarnya ada onboard camera. Korang boleh tengok dekat luar macam mana. Ni kamera depan kapal terbang, ni kamera bawah dia. Bawah dia laut sahaja. Tapi tengah siang kat luar. Tapi dalam kapal terbang gelap. Sebab untuk bantu orang tidur.